Okey. Alamak, saya tengok. dalam menyusuri adat dan warisan bangsa Melayu yang pengantin itu nanti balik habis majlis saya buat pengasangan pengantin kita. Assalamualaikum ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadrat-Mu Allah atas segala nikmat iman, Islam, kesihatan, kesejahteraan dan kesempatan yang Engkau kurniakan kepada kami pada hari yang penuh berkah keberkatan ini. Dengan limpah rahmat dan izin-Mu juga kami dapat berhimpun dalam majlis yang mulia ini bagi meraihkan penyatuan dua hati dalam ikatan perkahwinan yang suci. Ya Allah, kami memohon kehadrat-Mu agar Engkau melimpahkan rahmat, keberkatan dan kasih sayang-Mu ke atas pasangan pengantin yang diraihkan pada hari ini, Muhammad Ridwan bin Zainuddin dan Nurul Najwa binti Mazli. Jadikanlah perkahwinan mereka suatu ibadah yang diterima di sisi-Mu dan suatu perjalanan hidup yang penuh dengan ketenangan, kebahagiaan dan keredaan-Mu. Ya Allah, sebagaimana firman-Mu dalam kitab suci Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah
Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan daripada jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang dua mempelai ini ketenangan jiwa, kebahagiaan hati serta kasih sayang yang sentiasa bertambah dari hari ke hari. Satukanlah hati mereka dalam cinta yang berlandaskan iman dan takwa, serta jadikanlah rumah tangga yang dibina ini sebuah rumah tangga yang penuh mawadah, rahmah dan sakinah. Cintaku